Okay, let's go. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haizal Syakir Biswakra, nombor kad matrik C25B2806. Pada hari ini, saya akan menunjukkan teknik mengumpan bola kepada ahli pasukan kita. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita perlulah membuat senaman ringan dahulu. Let's go. Jadi, kemahiran mengumpan ini adalah amat penting kepada kumpulan kita supaya ahli kumpulan kita, spiker, dapat membuat rejaman kepada pihak lawan. Jadi, apa tunggu lagi? Let's go! Okay, next, pertama sekali saya akan menunjukkan kedudukan jari korang semasa korang ingin mengumpan bola kepada pihak pasukan kita. Okey, ini adalah kedudukan tangan korang. Seperti ini. Jari korang hendaklah terbuka dan ibu jari serta jari telunjuk harus berbentuk segitiga. Okey, jadi cara pertama adalah lantunkan bola ke arah lantai. Kemudian tangkap bola tersebut seperti ini. Gerakan kedua adalah ansur maju statik. Pertama, korang kena ada pasangan korang. Lepas tu, kedudukan jari korang sama macam tadi. Caranya macam ni. Tolak. Okey. Ansur maju yang ketiga adalah membuat umpanan ke arah dinding.
Pertama sekali, kita perlulah membuat umpanan dan tangkapan. Kemudian korang boleh lajukan sikit cara asal maju yang ketiga tadi. Okey, cara mengumpan seterusnya pula adalah korang perlu ada satu pasangan. Kemudian posisi badan haruslah membengkok dan kaki satu di hadapan. Tinggi sikit. Okey, yang terakhir kita akan buat seperti situasi real life apabila kita di dalam gelanggang. Let's go. Baiklah, setakat itu sahaja pembelajaran kita dalam kemahiran bola tampar menggunakan teknik set ataupun mengumpan. Maafkan saya kerana cuaca tidak mengizinkan. Jadi sekian daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.